Jak dah tengok kau video ni? Wow, agama. Saya agama Islam buat. Ha? Ada orang nanti lah. Ramai dia. Minum dulu tercokek. Okey, minum. Apa tu? Ngomatlah dengan orang yang berpuasa. Tak suka boleh angkat kaki, boleh pergi jalan kan? Dalam pantang ke kak? Dalam pantang. Bulan Negari boleh mana ni akhir zaman. Weh, tak puasa. Tak puasa. Bangganya, ya bangga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau kita tengok video tadi kak, mengundang banyak fitnah lah kepada kita. Tapi kak, berdasarkan video yang Ustaz tengok daripada awal sampai habis itu, lebih kurang dia ni tengah pantang. Maknanya dia ni tak boleh puasa. Tapi yang dia buat live, lepas tu dia tunjuk, lepas tu dia berasa dia ni duduk dalam benda yang betul. Tak apa, memang aku tak boleh nak puasa. Aku nak puasa buat apa? Betul dah apa yang dia buat tu. Tapi masalahnya, kita kena ingat, orang dulu-dulu, dia nusuk habis tan lah kalau dia ni tak boleh nak puasa. Tu orang dulu. Dan orang lain ni pun gitu juga. Tapi kenapa dia buat gitu tu? Wallahu a'lam, Ustaz pun tak tahu. Tapi gak nasihat Ustaz sebagai seorang umat Nabi SAW, pertamanya, kita tegur secara umum ni sebab dia buat live secara umum. Yang keduanya, minta tolonglah sekiranya kita ni tak boleh nak puasa dalam bulan Ramadan yang mulia ini, maka kita hormatlah bulan puasa yang mulia ini. Jangan dia buat gitu, tak molek. Mungkin sebab dia ni ramai dah follower. Jadi, ada kalangan follower dia, baru masuk ke, baru masuk. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Benda salah, tetap kita kata salah. Jangan kita menegakkan benang yang basah. Jadi nasihat Ustaz, supaya kita sama-sama berhati-hati dan kita menghormati bulan Ramadan yang mulia. Ustaz tak say kecam dia. Jangan kecam dia. Tapi kita kecam perangai yang tak elok, iaitu perangai yang mana dia mungkin dia tersalah buat, ataupun perangai yang mana dia ni rasa dia ni betul walaupun dia ni salah. Ataupun mungkin perangai sebab dia tak tahu. InsyaAllah semoga Allah berikan hidayah yang terbaik insyaAllah. Terima kasih banyak orang mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang belum follow, mari follow Ustaz.